Semalam bini aku buat perangai pelik lagi. Aku baru sampai rumah, dia dah tunggu depan pintu. Belum sempat aku matikan enjin motor, dia dah cakap, "Abang cepat buka baju, nak cuci." Cuci sekali dengan baju sekolah anak, takut tak sempat kering. Macamlah baju sekolah anak ada sepasang je. Dan baju aku pun bukannya ada selai ni je. Kalau t-shirt tu ialah dia yang selalu pakai, sampai aku pun tak ada baju nak pakai. Bila musim hujan, macam ni lah perangai dia. Malam-malam duk sidai baju. Aku pernah cakap kat dia, ada ustaz bagi tahu malam-malam tak elok sidai baju, nanti rezeki tak masuk. Dia balas balik, "Ustaz mana yang bagi tahu abang? Ada dalil ke?" Entah-entah ustaz tu balik ceramah bini suruh sidai baju, abang pun tak tahu. Terdiam aku seketika. Kalau nak aku tolong bagi tahu je lah. Sebab sebelum ni kalau aku tolong, itu tak kena, ini tak kena, itu yang aku malas nak tolong. Aku teman je lah dia sidai baju. Kalau dia sidai sorang-sorang, sunyi pula. Aku selalu terfikir, apa yang sebenarnya berlaku? Macam dah tak ada hari esok. Biar saya terangkan. Aku rasa dia nak minta aku belikan mesin dryer tu. Sebab setiap kali dia scroll handphone, kalau keluar iklan mesin dryer, dia akan kuatkan volume bagi aku dengar. Aku buat-buat tak tahu je, bukan aku tak nak beli. Tapi aku rasa benda tu bukan satu keperluan. Rumah aku ada tempat sidai baju, jadi boleh je sidai. Tambah-tambah hujung tahun macam ni, nanti anak-anak naik sekolah, banyak duit nak pakai. Nanti kalau ada rezeki lebih, bolehlah aku beli. Bagi dia happy sikit. Cuma aku takut dia pakai sekali dua je, lepas tu dia sadai kat bucu dinding, buat bela habuk macam sebelum-sebelum ni.